Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafa binti Abdul Ghani. Hari ini saya akan membentangkan tugasan kursus EDUP 3143 Sosiologi dalam Pendidikan dengan tajuk Pendidikan sebagai Pemakin Mobiliti Sosial di Malaysia, Antara Peluang dan Cabaran. Baiklah, dalam pembentangan ini kita akan melihat bagaimana pendidikan berperanan sebagai saluran utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, membuka peluang pekerjaan dan membentuk aspirasi pelajar. Namun, kita juga akan menilai secara kritikal cabaran-cabaran yang masih wujud, termasuk jurang bandar luar bandar, jurang digital serta pengaruh latar belakang keluarga. Saya juga akan mengemukakan beberapa cadangan penambahbaikan untuk kita memastikan pendidikan ini benar-benar berfungsi atau tidak sebagai pemakin mobiliti sosial dan keadilan sosial di Malaysia. Baiklah, sekarang saya akan mulakan pembentangan saya. Baiklah, berikut merupakan perkara-perkara yang kita akan bahaskan dalam pembentangan kita pada kali ini, iaitu pengenalan. Dalam pengenalan, kita akan membahaskan tentang apakah yang dimaksudkan dengan mobiliti sosial, maksud pendidikan dan apakah hubungan antara mobiliti sosial dan pendidikan. Seterusnya, apakah kesan positif mobiliti sosial melalui pendidikan dan apakah cabaran mobiliti sosial melalui pendidikan serta situasi-situasi di Malaysia dan penilaian kritis dan kesimpulan. Apa maksud mobiliti sosial dan pendidikan? Dengar sini. Mobiliti sosial merujuk kepada perubahan kedudukan seseorang atau keluarga dalam struktur sosioekonomi masyarakat. Ia bukan sekadar pergerakan biasa, tetapi melibatkan perubahan taraf hidup, peluang dan masa depan seseorang. Mobiliti ini boleh berlaku dalam 3 bentuk utama, iaitu mobiliti menaik, mobiliti menurun dan mobiliti antara generasi. Mobiliti menaik berlaku apabila seseorang berjaya meningkatkan taraf hidup mereka. Contohnya, seorang pelajar daripada keluarga B40 yang berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti. Seterusnya, memperoleh pekerjaan profesional. Kejayaan ini bukan sahaja mengubah kehidupan individu tersebut, malah mampu mengangkat keseluruhan taraf hidup keluarganya. Namun, tidak semua kisah berakhir dengan kejayaan. Mobiliti menurun juga berlaku dalam realiti masyarakat pada hari ini. Contohnya, terdapat graduan yang tidak memperoleh pekerjaan yang setimpal dengan kelayakan mereka, lalu terpaksa bekerja dengan pendapatan yang lebih rendah berbanding ibu bapa mereka. Situasi ini menunjukkan bahawa pendidikan sahaja tidak menjamin kejayaan. Selain itu, mobiliti antara generasi pula merujuk kepada perubahan status sosioekonomi antara ibu bapa dan anak. Ia menggambarkan sama ada generasi baharu berjaya mengatasi atau sekadar mewarisi kedudukan sosial keluarga mereka. Persoalannya, sejauh manakah pendidikan benar-benar mampu menjadi jalan keluar daripada kemiskinan? Secara umum, pendidikan sering dianggap sebagai saluran utama untuk mobiliti sosial ke atas. Pendidikan membuka peluang kepada pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan pendapatan serta membentuk kemahiran dan pemikiran kritis. Dalam erti kata lain, pendidikan dilihat sebagai tiket untuk mengubah kehidupan. Namun begitu, realitinya tidak semudah itu. Hubungan antara pendidikan dan mobiliti sosial tidak berlaku secara automatik. Ia sangat dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, kelas sosial dan akses kepada sumber pendidikan. Pelajar daripada keluarga berada mempunyai kelebihan dari segi kemudahan, sokongan dan peluang, manakala pelajar daripada golongan kurang berkemampuan sering berdepan dengan pelbagai kekangan. Dari sudut teori sosiologi, terdapat pelbagai pandangan yang menjelaskan peranan pendidikan ini. Fungsionalisme struktural melihat pendidikan sebagai alat untuk menyatukan masyarakat dan memastikan kestabilan sosial. Pendidikan dianggap membantu setiap individu memainkan peranan masing-masing dalam masyarakat. Sebaliknya, perspektif konflik melihat pendidikan sebagai satu mekanisme yang boleh mengekalkan jurang sosial. Golongan kaya terus mendapat kelebihan, manakala golongan miskin terus ketinggalan. Manakala, interaksionalisme simbolik pula memberi fokus kepada pengalaman individu dalam sistem pendidikan, cara guru melabel pelajar, interaksi dalam kelas serta pengalaman harian boleh membentuk keyakinan diri dan hala tuju masa depan pelajar. Dalam konteks Malaysia,
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 telah dirangka bagi memastikan akses pendidikan yang lebih saksama dan berkualiti kepada semua orang. Pelbagai inisiatif telah dilaksanakan untuk merapatkan jurang antara golongan bandar dan luar bandar serta antara kelas sosial. Namun, persoalan yang lebih besar masih kekal. Adakah pendidikan benar-benar berfungsi sebagai pemangkin keadilan sosial atau sebenarnya masih menjadi alat yang mengekalkan ketidaksamaan dalam masyarakat? Oleh itu, tugasan ini akan menilai dengan lebih mendalam kesan mobiliti sosial terhadap pendidikan di Malaysia serta mengkaji sejauh mana pendidikan mampu mengubah kehidupan atau sebaliknya. Baiklah, sekarang kita akan pergi pula kepada kesan positif mobiliti sosial melalui pendidikan. Pendidikan memberikan kesan positif yang besar terhadap mobiliti sosial. Data Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) 2024 menunjukkan graduan universiti memperoleh purata pendapatan antara RM3,000 hingga RM4,500 sebulan, jauh lebih tinggi berbanding lepasan SPM yang hanya sekitar RM1,500 hingga RM2,000. Graf ini menunjukkan jurang pendapatan yang sangat ketara. Sebagai contoh, seorang pelajar B40 yang berjaya menamatkan ijazah kejuruteraan boleh mendapat kerja di syarikat multinasional dengan gaji RM4,000 berbanding ayahnya yang hanya bekerja sebagai pemandu lori dengan gaji RM1,800. Selain itu, pendidikan membantu mengurangkan jurang sosioekonomi. Kadar kemiskinan mutlak Malaysia ialah 6.2% menurut sumber DOSM 2023. Dan pendidikan tinggi terbukti mengurangkan risiko keluarga jatuh dalam kategori miskin. Program beasiswa Yayasan Peneraju, misalnya, telah membantu ramai pelajar luar bandar melanjutkan pelajaran ke universiti dan keluar daripada kitaran kemiskinan. Graf tersebut menunjukkan bahawa pendidikan tinggi bukan sahaja memberikan pendapatan yang lebih baik, tetapi juga membuka peluang mobiliti sosial secara nyata. Menurut laporan World Bank Malaysia 2022, anak daripada keluarga B40 yang berjaya ke universiti mempunyai 2 kali ganda peluang masuk ke kumpulan M40 selepas bekerja. Ini bermakna pendidikan berfungsi sebagai saluran mobiliti menaik yang berkesan, bukan sekadar teori. Baiklah, kesan positif yang seterusnya ialah kerajaan juga menyediakan pelbagai dasar seperti beasiswa, PTPTN, MARA dan program bantuan awal persekolahan RM100 kepada semua murid. Dan ini dikatakan pada tahun ini juga terjadi bantuan tersebut. Yang mana bantuan tersebut dan program-program tersebut secara tak langsung membantu meringankan beban keluarga B40 dan memastikan akses pendidikan lebih saksama. Pendidikan turut meluaskan jaringan sosial. Alumni universiti sering membantu graduan baharu mendapat peluang pekerjaan melalui jaringan industri. Data KPT 2023 menunjukkan 70% graduan universiti awam mendapat pekerjaan melalui jaringan alumni dan industri. Aspirasi pelajar juga meningkat apabila mereka melihat pendidikan sebagai jalan keluar daripada kemiskinan. Dari sudut sosiologi, fungsionalisme struktural menekankan bahawa pendidikan berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial. Contohnya, sistem peperiksaan kebangsaan seperti SPM dan STPM dianggap sebagai penapis yang adil untuk menentukan kelayakan pelajar ke peringkat yang lebih tinggi, sekaligus mengekalkan kestabilan masyarakat dengan memberi peluang kepada semua golongan untuk lebih maju ke hadapan. Seterusnya, walaupun pendidikan dilihat sebagai jalan keluar daripada kemiskinan, terdapat cabaran-cabaran besar yang mengekang kebersaannya. Pertama, jurang kualiti sekolah antara bandar dan luar bandar masih ketara. Sebagai contoh, sekolah di Kuala Lumpur mempunyai makmal komputer yang moden, manakala sekolah di pedalaman Sabah masih bergantung kepada kemudahan asas. Hal ini menyebabkan pelajar luar bandar ketinggalan dari segi kemudahan pembelajaran. Yang kedua, latar belakang keluarga turut memainkan peranan penting. Anak keluarga T20 boleh mengikuti kelas tuition berbayar dan memiliki komputer riba, manakala anak keluarga B40 hanya bergantung kepada guru-guru di sekolah sahaja. Perbezaan ini menyebabkan pelajar daripada keluarga kaya lebih berpeluang cemerlang berbanding pelajar miskin. Sebagai contoh,
Pelajar dari keluarga berpendapatan tinggi lebih mudah menyertai program tambahan seperti kelas muzik atau bahasa asing, yang mana ini memberikan mereka kelebihan modal budaya berbanding pelajar B40. Baiklah, cabaran yang ketiga ialah ketidaksamaan berterusan walaupun pendidikan tersedia. Sebagai contoh, graduan daripada keluarga kaya lebih mudah mendapat pekerjaan melalui jaringan sosial ibu bapa berbanding graduan B40 yang bergantung pada merit semata-mata. Bukan itu sahaja, terdapat juga cabaran mobiliti sosial melalui pendidikan yang lain, iaitu yang keempat, jurang digital ataupun digital divide. Ia juga menjadi satu isu utama. Data ICT Access by Household 2024 menunjukkan bahawa 98.8% isi rumah bandar mempunyai akses internet berbanding hanya 90.3% isi rumah luar bandar. Walaupun perbezaan ini nampak kecil dari segi peratusan, kesannya besar terhadap keberkesanan pembelajaran. Semasa PDPR ketika pandemik COVID-19, pelajar bandar lebih mudah mengikuti kelas dalam latihan kerana capaian internet yang lebih stabil, manakala pelajar luar bandar terpaksa bergantung pada nota bercetak atau mencari lokasi dengan liputan internet. Sebagai contoh tambahan, terdapat laporan bahawa pelajar di kawasan pedalaman Sarawak terpaksa mendaki bukit atau belajar berhampiran sungai untuk mendapatkan liputan internet. Ada juga kes di Kelantan di mana pelajar berkongsi satu telefon pintar untuk 3 adik-beradik mengikuti kelas PDPR. Situasi ini menunjukkan bahawa jurang digital bukan sekadar angka statistik, tetapi realiti yang menjejaskan peluang pembelajaran pelajar luar bandar. Dari sudut teori sosiologi, perspektif konflik menekankan bahawa pendidikan boleh mengekalkan jurang kelas kerana akses tidak sama rata. Pierre Bourdieu memperkenalkan konsep modal budaya, iaitu pelajar daripada keluarga berpendapatan tinggi memiliki kelebihan bahasa, gaya komunikasi dan keyakinan yang memberikan mereka kelebihan dalam sistem pendidikan. Ini menunjukkan pendidikan tidak semestinya menjadi alat keadilan sosial, malah kadang-kala mengekalkan ketidaksamaan. Situasi pendidikan di sekolah perlu dilihat secara menyeluruh. Struktur sistem pendidikan menyediakan laluan daripada pendidikan rendah ke menengah, pra-universiti atau TVET dan seterusnya universiti. Walaupun akses pendidikan asas diberikan secara percuma sehingga menengah, cabaran kos di peringkat tinggi masih menjadi halangan bagi sebahagian pelajar, khususnya daripada keluarga B40. Trend enrolment menunjukkan semakin ramai pelajar berjaya menamatkan pendidikan menengah, tetapi jurang pencapaian akademik antara bandar dan luar bandar masih wujud. Sekolah bandar biasanya lebih lengkap dari segi prasarana seperti makmal ataupun bahan-bahan digital ataupun infrastruktur dan juga tenaga pelajar seperti guru-guru. Manakala sekolah luar bandar berdepan dengan kekurangan kemudahan asas. Dari segi dasar, PPPM 2013-2025 telah memberi asas kepada akses tak sama dan kualiti pendidikan. Selepas 2025, hala tuju baharu mula menekankan literasi asas, TVET lebih awal, pemekasaan digital dan pengukuhan peranan guru. Penekanan ini menunjukkan usaha kerajaan untuk memastikan pendidikan relevan dengan cabaran ekonomi digital dan pembangunan masyarakat inklusif. Namun begitu, isu-isu semasa masih berlaku dengan sangat ketara. Kajian serantau menunjukkan berlakunya learning loss selepas PDPR. Graf tersebut memperlihatkan perbandingan kehilangan bulan pembelajaran di rantau Asia dan Pasifik. Asia Tenggara termasuk Malaysia mengalami kehilangan sekitar 4 hingga 6 bulan pembelajaran bergantung pada senario optimistik atau pesimistik. Hal ini membuktikan bahawa pelajar berpendapatan rendah lebih mudah terkesan kerana kekurangan peranti dan capaian internet. Kehilangan bulan pembelajaran ini bukan sahaja menjejaskan pencapaian akademik, tetapi juga memberi kesan jangka panjang terhadap peluang mobiliti sosial. Kesannya terhadap mobiliti sosial ialah
pendidikan memang membuka peluang mobiliti menaik, tetapi jurang sosioekonomi dan kesan pandemik masih mengekang sebahagian pelajar. Aspirasi pelajar luar bandar sering terbatas. Kerana apa? Kerana kekurangan sumber berbanding pelajar bandar yang lebih terdedah kepada peluang dan jaringan sosial. Oleh itu, pendidikan di Malaysia perlu dilihat sebagai proses dinamik yang sentiasa dipengaruhi oleh dasar, ekonomi dan budaya, bukan sekadar laluan automatik kepada mobiliti sosial. Baiklah, sekarang kita akan pergi pula kepada penilaian kritikal. Apabila kita menilai secara kritikal, jelas bahawa pendidikan mempunyai kekuatan besar sebagai pemangkin mobiliti sosial. Ia membuka peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup dan membentuk aspirasi pelajar untuk mencapai kedudukan lebih tinggi daripada ibu bapa mereka. Pendidikan juga berfungsi sebagai saluran utama untuk melahirkan tenaga kerja berkemahiran yang diperlukan oleh negara. Namun, cabaran yang mengekang keberkesanan pendidikan tidak boleh diketepikan. Jurang digital masih ketara dengan pelajar luar bandar menghadapi kesukaran untuk mengakses internet stabil. Jurang antara sekolah bandar dan luar bandar juga menjejaskan kesaksamaan peluang, di mana sekolah bandar lebih lengkap dari segi prasarana dan tenaga pengajar. Isu pengangguran graduan pula menjadi cabaran yang besar. Walaupun jumlah graduan meningkat setiap tahun, tidak semua pelajar atau graduan yang berjaya mendapat pekerjaan setara dengan kelayakan mereka. Jadual yang saya sertakan menunjukkan perbandingan status pekerjaan graduan universiti awam dan institusi pendidikan tinggi swasta IPTS. Graduan universiti awam mencatatkan kadar bekerja sebanyak 69.4%, manakala graduan IPTS hanya 62.7% sahaja, lebih membimbangkan. Dan apa yang merisaukan lagi, graduan IPTS mempunyai kadar belum bekerja yang lebih tinggi, iaitu sebanyak 17%, berbanding hanya 7% sahaja bagi graduan universiti awam. Perbezaan ini membuktikan bahawa peluang pekerjaan bukan sahaja bergantung pada tahap pendidikan, tetapi juga pada jenis institusi dan jaringan sosial. Graduan universiti awam lebih mudah mendapat pekerjaan. Kerana apa? Kerana reputasi institusi dan jaringan sosial yang lebih kukuh. Manakala graduan IPTS berdepan dengan cabaran yang lebih besar untuk menembusi pasaran kerja. Dari sudut teori sosiologi, fungsionalisme struktural melihat pendidikan sebagai mekanisme integrasi sosial yang mengekalkan kestabilan masyarakat. Namun, perspektif konflik menegaskan bahawa pendidikan boleh mengekalkan jurang akses melalui modal budaya yang dimiliki oleh golongan kaya. Interaksionalisme simbolik pula menyorot bagaimana aspirasi pelajar dibentuk oleh pengalaman mereka di sekolah, termasuk sokongan guru dan rakan sebaya. Dalam konteks dasar, PPPM 2013-2025 telah memberi asas kepada akses saksama dan kualiti pendidikan. Selepas 2025, Hala 7 mula memberi penekanan kepada literasi asas, tingkat lebih awal pemakasaan digital. Baiklah, sekarang kita akan pergi pula kepada cadangan penambahbaikan. Yang pertama, kerajaan perlu meningkatkan kualiti sekolah luar bandar, bukan sahaja dari segi prasarana fizikal, tetapi juga kualiti pengajaran. Contohnya, menyediakan program latihan berterusan untuk guru luar bandar agar mereka setara dengan guru di bandar. Selain itu, sekolah luar bandar boleh dijadikan pusat komuniti dengan akses kepada perpustakaan mini, makmal sains mudah alih dan bengkel TV asas. Langkah ini bukan sahaja meningkatkan pencapaian akademik, tetapi juga membina aspirasi pelajar luar bandar untuk melihat pendidikan sebagai jalan keluar daripada jalur kemiskinan. Yang kedua, memperluaskan akses digital. Dengan pendekatan lebih kreatif,
Selain menara telekomunikasi, kerajaan juga boleh memperkenalkan program bas digital bergerak yang mana ia membawa peranti dan internet ke kawasan pedalaman secara berkala. Pelajar luar bandar boleh menggunakan bas ini untuk mengakses bahan pembelajaran digital, menghadiri kelas dalam talian ataupun mendapatkan bimbingan ICT. Inisiatif seperti ini bukan sahaja mengurangkan jurang digital tetapi juga memberi pendedahan awal kepada teknologi moden. Yang ketiga, memperkukuh sokongan aspirasi pelajar melalui program mentor yang melibatkan alumni berjaya dari latar belakang B40. Sebagai contoh, seorang doktor atau jurutera yang berasal dari kampung boleh dijemput untuk berkongsi pengalaman dengan pelajar sekolah luar bandar. Sokongan sebegini memberi inspirasi langsung dan membina keyakinan bahawa mereka juga mampu mencapai kejayaan yang sama. Aspirasi pelajar tidak hanya dibentuk oleh buku teks, tetapi juga oleh model peranan yang dekat dengan realiti kehidupan mereka. Yang keempat, melakukan reformasi kurikulum agar lebih relevan dengan pasaran kerja semasa kurikulum. Dengan pasaran kerja semasa, kurikulum boleh menekankan kemahiran abad ke-21 seperti literasi digital, pemikiran kritikal dan keusahawanan. Sebagai contoh, pelajar sekolah menengah boleh didedahkan kepada projek kecil seperti membangunkan aplikasi mudah alih untuk komuniti setempat atau menjalankan perniagaan mikro di sekolah. Ini bukan sahaja menjadikan kurikulum lebih praktikal, tetapi juga melatih pelajar untuk bersedia menghadapi cabaran ekonomi digital dan global. Baiklah, apabila kita menilai secara kritikal, kita dapati pendidikan bukan sekadar memberi kesan kepada individu, tetapi juga memberi kesan kepada masyarakat, ekonomi dan dasar negara. Pendidikan adalah pemangkin mobiliti sosial, tetapi keberkesanannya bergantung kepada bagaimana ia dilaksanakan dan sejauh mana jurang yang wujud dapat ditangani. Pertama, dari sudut masyarakat. Pendidikan inklusif mampu melahirkan masyarakat yang lebih adil dan harmoni. Apabila semua golongan termasuk B40 dan luar bandar mendapat peluang pendidikan yang sama rata, mereka berpeluang meningkatkan taraf hidup dan menyumbang kepada kesejahteraan sosial. Namun, jika jurang pendidikan masih berterusan, kita berisiko melahirkan masyarakat yang berpecah antara golongan kaya dan golongan yang miskin. Perbezaan akses kepada sekolah berkualiti, kemudahan digital dan sokongan keluarga boleh menjejaskan perpaduan nasional. Penilaian kritikal menunjukkan bahawa pendidikan bukan sahaja soal akademik tetapi juga soal keadilan sosial dan integrasi masyarakat. Yang kedua, dari sudut ekonomi. Pendidikan berkualiti melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang menyumbang kepada pertumbuhan negara. Graduan universiti dengan kemahiran digital dan teknikal mampu meningkatkan produktiviti dan daya saing Malaysia di peringkat global. Namun, isu pengangguran graduan membuktikan bahawa masih wujud ketidakpadanan antara kurikulum dengan keperluan pasaran kerja. Ramai graduan dalam bidang tertentu sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Kerana apa? Kerana pasaran lebih menuntut kemahiran STEM, TVET dan digital. Penilaian kritikal menekankan bahawa pendidikan mestilah selaras dengan keperluan ekonomi semasa, bukan sekadar melahirkan graduan tanpa arah tuju. Yang ketiga, dari sudut dasar pendidikan. Selepas PPPM 2025, sistem pendidikan perlu lebih fleksibel dan responsif terhadap cabaran baharu. Penekanan mestilah diberikan kepada literasi digital, TVET dan pembelajaran sepanjang hayat. Dasar pendidikan tidak boleh hanya menyediakan akses asas, tetapi mesti memastikan kualiti dan keberkesanan. Penilaian kritikal juga menunjukkan perlunya mekanisme pemantauan berterusan. Contohnya, menggunakan data besar
big data untuk menilai pencapaian pelajar secara real time. Dengan cara ini, dasar pendidikan boleh disesuaikan dengan cepat apabila jurang atau kelemahan dikenal pasti. Akhir sekali, iaitu cadangan tambahan. Untuk memastikan pendidikan benar-benar menjadi pemangkin mobiliti sosial, beberapa langkah boleh dipertimbangkan. Yang pertama, mewujudkan sekolah komuniti pintar di luar bandar sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat. Bukan sahaja untuk pelajar, tetapi juga untuk ibu bapa dan masyarakat setempat. Yang kedua, menggalakkan kerjasama industri dengan sekolah menengah supaya pelajar mendapat latihan praktikal dan pendedahan awal kepada dunia pekerjaan. Yang ketiga, menyediakan dana inovasi pelajar bagi menyokong projek teknologi dan sosial yang dihasilkan oleh pelajar, sekaligus membina budaya inovasi sejak usia muda. Kesimpulannya, implikasi penilaian kritikal ini menunjukkan bahawa pendidikan bukan sekadar saluran mobiliti sosial tetapi juga alat penting untuk membina masyarakat inklusif, ekonomi berdaya saing dan dasar pendidikan yang relevan dengan cabaran masa depan. Jika kelemahan-kelemahan tersebut dapat ditangani dan cadangan pun dilaksanakan, pendidikan di Malaysia akan benar-benar berfungsi sebagai pemangkin mobiliti sosial yang menyeluruh. Sebagai kesimpulan, jelas bahawa pendidikan memainkan peranan penting sebagai pemangkin mobiliti sosial di Malaysia. Ia membuka peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup dan membentuk aspirasi pelajar untuk mencapai kedudukan lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada ibu bapa mereka. Namun, keberkesanan pendidikan tidak boleh dianggap sebagai jaminan automatik. Ia bergantung kepada sejauh mana akses diberikan secara saksama. Sokongan dasar dilaksanakan dengan konsisten dan kurikulum benar-benar relevan dengan keperluan semasa. Analisis teori sosiologi menunjukkan pendidikan mempunyai dua sisi. Dari sudut funksionalisme struktural, pendidikan berfungsi sebagai alat integrasi sosial yang mengekalkan kestabilan masyarakat. Tetapi, dari sudut perspektif konflik, pendidikan juga boleh mengekalkan jurang kelas melalui kelebihan modal budaya yang dimiliki oleh golongan kaya. Interaksionalisme simbolik pula menekankan bahawa aspirasi pelajar dibentuk oleh pengalaman mereka di sekolah, termasuk sokongan guru dan rakan sebaya. Ini bermaksud pendidikan bukan sahaja soal peluang ekonomi, tetapi juga soal pembentukan identiti dan keyakinan sosial. Dalam konteks dasar, Malaysia telah melalui PPM 2013-2025 yang memberi asas kepada akses saksama dan kualiti pendidikan. Selepas itu, Hala 7 baharu mula memberi penekanan kepada literasi asas, TVET lebih awal, pemerkasaan digital dan pengukuhan peranan guru. Penekanan ini menunjukkan bahawa pendidikan di Malaysia dilihat sebagai proses dinamik yang sentiasa berubah mengikut cabaran zaman, termasuk keperluan ekonomi digital dan pembangunan masyarakat yang lebih inklusif. Oleh itu, untuk memastikan pendidikan benar-benar berfungsi sebagai pemangkin mobiliti sosial, beberapa langkah perlu diambil. Yang pertama, memperkukuh dasar inklusif golongan B40 agar mereka tidak ketinggalan. Dan yang kedua, meningkatkan kualiti sekolah luar bandar supaya jurang luar bandar dapat dikurangkan. Yang ketiga, memperluas akses digital agar semua pelajar dapat menikmati peluang pembelajaran yang sama. Yang keempat, memberi sokongan kepada aspirasi pelajar melalui bimbingan guru dan program pembangunan diri. Akhir sekali, melakukan reformasi kurikulum agar lebih selaras dengan cabaran ekonomi baharu, termasuk bidang teknologi dan TVET. Dengan langkah-langkah ini, pendidikan di Malaysia bukan sahaja akan membuka peluang ekonomi, tetapi juga membina masyarakat yang lebih adil, seimbang dan bersedia menghadapi masa depan. Baiklah, sekian sahaja pembentangan saya yang bertajuk Pendidikan sebagai Pemangkin Mobiliti Sosial di Malaysia, Antara Cabaran dan Peluang.
Sepanjang pembentangan ini, kita telah meneliti bagaimana pendidikan berperanan sebagai pemangkin mobiliti sosial, cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Malaysia serta implikasi kritikal terhadap masyarakat, kesan-kesan, situasi-situasi di Malaysia dan banyak lagi. Saya berharap dapatan ini bukan sahaja memberi kefahaman lebih mendalam tetapi juga membuka ruang refleksi tentang bagaimana sistem pendidikan boleh terus diperkasakan untuk memastikan keadilan sosial dan pembangunan negara yang mampan. Terima kasih atas perhatian dan masa yang diberikan. Saya amat menghargai sokongan anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pada video akan datang.